Assalamualaikum, babe. Macam ni rasa kalah. Aku bukanlah sedih lah. Memang sedih lah. Kalah kan. Kalah pula tu. Hari tu first kalah dengan Liverpool. Lepas tu dengan Aston Villa. Tapi bila main kat Emirates kita balas balik yang kita menang dengan Aston Villa. So, kekalahan yang ketiga kalah dengan MU. Yang mana sebenarnya dekat Old Trafford kita dah menang dengan MU. Dan sekarang ni MU balas balik. Menang, dia pula menang. 2-3. Itulah. Macam ni rasa kalah. Aku tak tahulah nak cakap sedih ke. Sedih memang sedih lah kalah. Tapi nak dia punya sedih melampau tu kali ni tak ada nak rasa sangat lah. Pasal bila aku tengok carta Liga yang bawah Arsenal ni Manchester City kan. Bukan MU kan. Dia punya beza 12 mata tu macam kau menang hari tu tinggal lagi satu mata lah nak kejar Arsenal. Tapi aku ada terbaca satu prediction yang dia kata kalau Arsenal akan kalah lepas ni 5 game dan Manchester akan menang game sampai 38, dia akan juara. Mungkin anak aku pun gelak kan? Tahniah lah apa pun aku ucapkan tahniah pada penyokong-penyokong Manchester United. Ramai kawan-kawan aku Manchester United. Ah, ya sedih cuma tak tahulah. Yalah, apa pun kita kegur, kita akan tengok result akan datang.